kalah 150 pip, stay sampai MC, menang 30-50 pip, kau lari. Siapa macam tu? Masih lagi ramai, otai-otai, actually newbie yang amalkan prinsip macam tu. Menang 50 pip lari, kalah 150 pip, 200 pip, stay sampai MC. So, kalau korang ada mindset macam tu, saya rasa 2026 ni korang dah kena stop dah. Kena cari setup, ataupun winning ratio 1:3. Kalah 50 pip, menang 150 pip. Itu yang korang nak kena tanamkan dalam minda korang. Kalah sikit, menang berbukit-bukit. Kalah sikit, menang berbukit-bukit. Kalah sikit, menang berbukit-bukit. Korang nak kena tanamkan dalam minda korang. Aku kalah sikit, is okay. Kalau aku menang berbukit-bukit. So, itu yang membuatkan korang boleh konsisten dalam trading. Tariklah setup yang boleh pergi 150, 200 pada M15, M30, 1 hour, 4 hours, yang dia boleh pergi kepada 150 pip. Tak jadi, is okay. Sebab apa? Kalau korang kalah pun, korang kalah 50 pip. Tapi kalau korang menang 150 pip. Nampak tu? Kalah sikit, menang berbukit-bukit. Kalau price tu pergi momentum, korang hold lah sampai 300 hingga 500 pip. Alright? So, itu saja yang saya nak share dengan korang. So, kalau korang nak belajar pasal setup 150 pip, korang cari setup candle Jepun. Link ada kat bio di atas, korang klik sekarang.